Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan sekali lagi kepada pendengar-pendengar ekpli.com. Jadi saya akan perkenalkan kepada anda salah satu aspek penting yang anda perlu kuasai, perlu ambil tahu ialah apa itu yang dinamakan sebagai huraian sukatan pelajaran. Yang ini memang setiap subjek option ada. Kemahiran hidup, BM, BI semua pakai huraian sukatan pelajaran. Kontennya berbeza-beza. Jadi saya akan tunjukkan untuk sains. Anda boleh download HSP ni daripada laman web Pusat Perkembangan Kurikulum, iaitu PPK. Anda type je PPK ataupun Pusat Perkembangan Kurikulum dan anda akan dapatlah laman web tu untuk download huraian sukatan pelajaran ni. Jadi apa yang saya ingin tunjukkan untuk sains adalah di bahagian ini. Okey, kita biarkan. Okey, yang paling penting di sini yang anda perlu ambil berat ialah kemahiran saintifik, kemahiran berfikir, nilai-nilai murni. Apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran saintifik? Okey, kita akan pergi kepada bahagian kemahiran saintifik. Yang ini mesti anda tahu, mesti hafal. Kemahiran saintifik ataupun yang kita maksudkan sebagai science process skill. Okey, science process skill. Okey, untuk kemahiran proses sains, okey, kita baca dulu kat sini. Sains mengutamakan kaedah inquiry dan penyelesaian masalah. Sebelum ni saya ada sebut inquiry, discovery. Yang ini inquiry dan problem solution. Ini lebih kurang saja sebenarnya. Benda yang lebih kurang saja. Jadi yang penting kat sini kita nak tengok ialah this one. Kemahiran proses sains ataupun kita panggil dia Science Process Skill, SPS. Yang ni memang sangat penting. Apa yang ada dalam Science Process Skill ni, kita akan mengajar sains berdasarkan kepada kemahiran-kemahiran yang Kementerian Pendidikan sudah pun outlinekan kepada kita. Okey, dia ada di sini dia mengikut dia punya susunan lah. Pertamanya kemahiran apa? Memerhati, observation, to observe. Okay, anda boleh lihat dari penerangan di sini apa yang berkaitan dengan observation. Yang kedua ialah mengelaskan, to classify, untuk mengasingkan, mengumpulkan objek-objek. Ini semua asas sains. Yang ketiganya mengukur dan menggunakan nombor, to measure and to use numbers. Macam kita buat ukuran video yang ukuran tinggi murid, berat murid, itu semua adalah basic. Kita start untuk measurement. Okey. Yang keempatnya ialah membuat inference, to make inference, membuat kesimpulan awal yang mungkin benar ataupun mungkin salah berdasarkan kepada peristiwa dan pemerhatian untuk menerangkan sesuatu. Dan yang seterusnya ialah meramalkan, to predict. Tengok kepada eksperimen, tengok kepada satu peristiwa itu apa yang murid boleh buat prediction, apa yang dia boleh meramalkan. Bagaimana minda seorang budak tu berfikir. Di sini kita boleh develop dia punya pemikiran murid tu. Yang seterusnya pula ialah berkomunikasi, to communicate. Ni komunikasi ni antara guru dengan murid. Bagaimana guru tu menyampaikan idea-idea menggunakan perkara-perkara di sinilah, jadual, graf apa semua ni. Seterusnya ialah menggunakan perhubungan ruang dan masa, to use the time and space relationship. Yang ni pun agak orang kata penting juga ni, memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu, berat dan jisim berdasarkan masa. Yang ni banyak berdasarkan kepada eksperimen. Kita buat eksperimen, kita catat masa, kita catat pemanjangan. Itu semua adalah berkaitan dengan ni, berkaitan dengan masa, perubahan, trend, corak. Okey, mentafsirkan data. Allah, saya pun dah tersasul dah. Mentafsirkan data, to interpret data, memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang kita kumpulkan tu. Ada graf, ada jadual. Macam mana murid nak interpret benda tu? Macam mana daripada data tu kita nak keluarkan something out of the data. Okey, yang seterusnya ialah mendefinisikan secara operasi, to define operational definition, memberi tafsiran tentang suatu konsep dan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Ini berkaitan dengan contohnya saya beri ialah eksperimen
mentol. Kita nak menyalakan mentol. Tu salah satu contoh kita nak apa ni, kita nak menerangkan konsep tu, kita kena set up benda dulu. Okey, yang ni pula mengawal pemboleh ubah. Kita ada 3 pemboleh ubah dalam sains untuk primary school, iaitu pemboleh ubah yang apa ni, pemala, fixed variables tu pemboleh ubah. Kemudian kita ada pemboleh ubah bertindak balas, responsive variables, dan juga kita ada pemboleh ubah dimanipulasi. Okay, manipulated variables. Dalam sekolah rendah, untuk kita simpelkan lagi benda tu untuk murid lebih faham, kita boleh gunakan beberapa pertukaran macam mana, macam kalau fixed variables, what do we keep same. Untuk budak-budak mereka lebih faham ayat yang macam tu kan. What do we change. Kalau what do we change tu merujuk kepada manipulated variables, pemboleh ubah yang kita manipulasikan. Jadi begitulah. Ini semua berdasarkan eksperimen, melalui eksperimen. Allah satu sekali lagi. Okey, dan seterusnya ialah membuat hipotesis, to make hypothesis. Tengok, hipotesis tu membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan suatu perkara atau peristiwa. Jadi contoh hipotesisnya ialah kesimpulan awal juga. Kesimpulan awal hipotesis. Semakin meningkat suhu, semakin apa? Semakin panjang tali, semakin apa? Semakin berat, semakin apa? Hubungan. Itu merupakan salah satu contoh untuk membuat hipotesis. The more the weight, the more the what? The less the length of the string, the shorter the string. Itu benda-benda tu kita kena beritahu, kita nak kena ajar budak-budak macam tu lah. Dan yang last sekali ialah mengeksperimen, to make experiment. Inilah antara yang paling penting sekali, to make experiment.